bila mana ada masa terluang, kita pergi selalu kita naik genting. Which is banyak. Naik genting, lepas tu naik kancil sewa turbo yang kadang-kadang tu satu kancil tu boleh muat 6-7 orang. Betul. Dan dia kau semput lah. Dekat satu selekoh genting, ada satu selekoh genting yang naik ke atas tu. Kancil itu pernah batuk. Aku tak tahu ini diorang cerita betapa bukanlah bodoh, tapi sebab panik ketika semua orang tengah menyahut-nyahut apa semua tu, diorang pergi azan keliling. Maksudnya menutup. Kenapa benda Instead tu? of kau keluarkan dulu baru kau azan, kau azan ketika di dalam. Makanya hantu pun rasa pekup. Hantu pun macam Hantu claustrophobic. ya betul. Matrix itu ada yang paling teruk sekali dalam hidup aku. Sekejap, yang kena tutup tu zaman kau ke? Akulah antara penyumbang. Di mana UIA Student menyusahkan. melalui sebuah darurat akibat hantu. Weh, rupanya kau. Bodohnya. Ya. Tak, kalau aku ceritakan kau pasal yang Matrix punya Chang ni, kau akan macam, apa? Kau student lagi? Hello, Assalamualaikum. Rasa menyaksikan T-Podcast bersama saya Hizman Huzi. Dan saya Papayin. Di mana kami membancut teh, membawa teh dan menumpahkan teh. Hari ini atas permintaan ramai, saya bawakan rakan saya Syafa yang berada dekat sini. Yes. Hai Syafa, kita tak membuang masa Pak. Terima kasih sebab sudi menjemput seorang ikan bandaraya ke podcast anda. Sebab apa baju dia berbintik-bintik. betul. Aku ingatkan aku kena chikungunya. Tapi jelah dah nak ucapkan tahniah kepada Syafa jugalah sebenarnya. Sebab yelah dah potong perut. Kurang Sebab tu dah ajar. dikurus. Sorry potong kita lipat. Sebab nak pakai nanti later. Tak ingin tali perut. Okay. Itulah, tapi sebenarnya kenapa daun tu ganggu kau? Ya, daun ni dia macam aku macam gini. Aku rasa macam pakai crown. Boleh tolong pusing Adakah seorang. aku princess? Izzat, kau kecil kan? Tolong Sekejap. pusingkan sekejap. Okay, dah. Okay, dia tak kacau dah. Sebenarnya, dan untuk pengetahuan dan sebab kali ni saya lah memperkenalkan Syafa sebab sebelumnya sebab nampak sangat bukan aku yang panggil guest, memang Papayin je. Kali ni saya nak bawakan Syafa sebab aku dengan Syafa kita orang banyak kisah silam, ya. Kita kenal sejak tahun 2007. Betul. 2007 2006 macam itulah. Kenal sejak matrikulasi, memang daripada zaman dinosaur menapak lagi. Dan Dinosaur bayar bil lagi dulu. setiap kali channel-channel seram panggil aku untuk interview dan sebagainya, mesti Syafa punya nama akan keluar all the time. Adakah aku akan kiranya macam kau punya Muse. dalam arena seram? Dalam seram kau Muse sebab Tak sangka. sebab personally aku memang tak ada cerita seram sangat. Tapi aku sentiasa macam apa dijodohkan dengan Dijodohkan dan menumpang cerita-cerita seram ke orang keliling. sebab Maybe kau menyeramkan? aku dijodohkan dengan manusia-manusia sial. Apa kaitan seram dan sial sebenarnya? Tadi nak bagi tahu kita sial tu je. Tak, sebab aku sentiasa berkawan aku sentiasa berkawan dengan orang hijab mata terbuka. Satu. Dia ni punya family pun banyak sama lah cerita. semua. Faham. Tapi aku tak sangka pula bila aku fikir-fikir balik dimulakan dengan engkau. Pada bulan So maksudnya kau adalah aku magnet. Penarik. Aku magnet. tapi dekat kalau orang putih dia panggil apa orang-orang yang boleh tengok ni? Is it medium? Medium kita panggil. Papa yang cakap shawl eye. Shawl Hijab eye. tu buka. Hijab. Seorang lagi. Bakal ada dalam kamus Cambridge. Shawl Third eye. Third eye. Third Okay. eye. Itu hijab mata terbuka apa semualah. So kawan-kawan saya semua macam tu. Lepas tu dulu lama ada 3 ekor pontianak. Tiga Tiga. Totally Spice. Aku apa Totally Spice. apa yang Totally Spice Dengan ni Powerpuff Girls. Apa Betul sebab better lagi lah. Powerpuff Girls alam barzah. Sialah. Okay. So sebenarnya dan sepanjang-panjang perkenalan kita orang, walaupun aktiviti kita orang seperti overnight dekat UIA dahulu Hai UIA. Hai, takutlah. Janganlah hai UIA. Nanti UIA jawab hai. Tarik balik degree. Dah habis bayar PTPTN. Lepas tu kita orang selalu macam naik overnight bagaimana Pak? Overnight kita ada banyak benda. Selalunya pengisian overnight kita dah, weh cik hantu jom. Macam tu, cik hantu. Oh, faham? Ya, Mencarilah. sebabnya kita bukanlah cari hantu. It's just kita orang nak pergi tempat yang seram. Oh, tapi sebab tu dekat area dia je.
Tolong dengan soalan tu tolong. Apa dia soalan dia? Dan Haze setuju? Ya. Babe. Sebab sebenarnya kita orang pun dia mendatangkan persoalan juga kepada kita orang pada tahun 2007 tu. Kenapa dia ikut? Ya. Okay. Tetapi berbagai orang kata kita orang cuba buat inference ke hipotesis. Hipotesis lah. Semakin Teori. Semakin gila dia belajar, semakin dia nak cari hantu. Oh, faham. Sebab kan aku cerita sebelum ni, aku tak suka overnight ni. Mereka yang suka culik. Kan betul tak? Betul. Dia orang suka macam curik aku semua keluar. Tak, dia suka macam dipuja-pujuk. Faham. Jom Mahiz. Alah, jom tak best lah kalau kau tak ada. Tak, yang diorang ni tak tahu. Diorang ingat aku ni perangai perempuan yang macam pujuk 1000 kali apa semua. Aku kalau tak nak. Betul. Faham? tak nak. Aku ada final exam lah Hanat. Ya. Engkau reti tak aku ada paper besok? Okay. Kau lepak lu Kau study seorang-seorang study hard ke? Study hard ke? Geram tau diorang ni. So memang tak suka. Tapi bila mana ada masa terluang, kita pergi selalu kita naik genting. Which is banyak. Which is banyak. Which is banyak sebagai student. Naik genting, lepas tu naik kancil sewa turbo yang kadang-kadang tu satu kancil tu boleh muat 6-7 orang. Betul. Dan dia semput dekat satu selekoh genting, ada satu selekoh genting yang naik ke atas tu. Kancil itu pernah batuk. Dia tak sihat di tanah tinggi. Macam tu. Pernah batuk. Take note kawan-kawan aku semua saiz begini. Ya. Tak. How could you fit in? How can I fit in? Aku kurus kan? No, you Bukan dalam kereta itu. Oh, dalam kereta tu. Dalam kereta Oh, maksudnya dengan persahabatan tu. How can you fit in with this kind of people? Itu pun ya. Soalan ada kesinambungan tu. Okay. Tapi yang first adalah dalam kereta tu Muat dulu. dalam kereta tu. You pernah tengok tak macam ada satu video yang badut ramai-ramai boleh masuk satu kereta? Yes, Lebih kurang macam itulah konsep dia. Babe, kalau lembu pun dia boleh masuk dalam kancil. Lebih tak lagi kita. Dia actually tak jauh sangat beza. Dan aku selalu juga cerita kepada halayak awam yang macam Syafa ni selalu Emily Rose ya. Selalu Emily Rose. Faham. Selalu macam tu. All the time. Almost Orang kata kalau every. macam katil melendut tu biasa. Yes. Faham. Dah lah berat lagi pula tu. Bila ada setan. Bila ada setan berat lagi. Tapi kalau kau ingat lagi Syafa, throughout our relationship, our friendship apa semua kan, tak pernah pun aku macam go into very detail. Betul. Of what kan. Betul. It's a matter of macam okay, satu hari kau kena rasuk, kau sedar berasuk, badan kau penuh pepper dengan garam. Itu kerja aku lah tu by the way. Tapi okay, bila kau cakap kau adalah third eye magnet, maksudnya ni kan, malangnya. Kenapa hantu-hantu tu tak berminat dengan kau? Okay, aku ada satu teori yang mana kita pernah bincangkan sebelum ini. Aku tak cerita lagi kat kau, aku Hantu rasa. tak suka orang bitter. Aku ya, mungkin. Waktu aku kecil aku pernah kena rasuk dulu. Kau tahu tak benda ni? Tak. Dalam 2-3 kali macam tu. Waktu aku kecil dulu, aku macam selalu kena rasuk beberapa kali dan sebagainya, sampai mak bapak aku fed up dengan aku. Dan dia panggil ada seorang nenek. Nenek tu datang rumah. So apparently aku duduk cerita-cerita hantu apa semua, tiba-tiba benda tu terkeluar daripada memori kepala aku. Baru aku teringat sekarang lah. Faham. So nenek tu datang, nenek tu tekan ubun-ubun. Lepas tu I think after that aku dah tak kena langsung rasuk apa benda semua langsung. So aku rasa nenek tu berjaya tutup for like ever. Sebab kan orang cakap kalau orang pernah kena rasuk ataupun kena buat apa-apa, ada lobang, kau memang very vulnerable kan. So aku rasa nenek tu buat something kepada aku sampai aku tak dapat nampak dah. Dapat dah, rasa pun tidak dan sebagainya. Tapi mungkin dia tinggalkan sedikit sisa dan kesan. You dapat kenal pula orang-orang yang mistik-mistik gini. apa semua. Okay, so ceritalah. Kau nak cerita apa? Maksudnya perjalanan dia? Soalan yang I pernah tanya Haze dulu. I berminat sangat nak tahu apa yang you nampak dekat Melaka masa dalam kereta tu. Melaka Dalam kereta yang mana? Konteks dia adalah ketika tu korang pergi overnight. Lepas tu macam tiba-tiba macam Syafa diam. Okay. Dia ni banyak kali scene. Dia kena spesifik. Tak, dia so tak tengok scene apa. basically apa yang akan berlaku adalah kalau sejenis yang macam you lalu dekat jalan lama ke, ataupun you lalu dekat macam contohnya macam highway yang gelap ke apa. Kalau ada rezeki, I would call that rezeki sebenarnya. Ya, okay, sebab betul. macam Sama, I would call that rezeki sebab kau boleh nampak
Tapi Orang dia, lain tak nampak kan? sebab dia tak ada. Tapi I bukan jenis yang selalu Mencari. dapat nampak yang Okay, true. Betul. Jelas. So sometimes dia macam kelibat. Betul, Sometimes okay. dia macam melintas, macam tu. Itulah yang I nampak usually. Tetapi itu sebab itu dalam kereta. So dia bukannya betul-betul dekat dalam close space macam kita. So kalau katalah macam I remember when I was in high school macam tu, ada nampak dan itu memang nampak. Dia macam seorang kakak yang tengah bertenggek dekat atas kawat pagar Dan tak lawa. sebab dia bertenggek macam mencangkung atas kawat duri, which is macam tak logik. logik kalau manusia. So macam dia depends dekat situation macam mana. So apa benda yang you nampak, apa benda yang you tak nampak, macam tu lah. So Syafa ni dia waktu kita belajar dulu since 2007 apa semua tu sentiasa hampir every time kita overnight apa semua selalu kena lah. Yang jadi bomoh akulah. Jadi bomoh, jadi ustaz. You lah pengamal tu. Pengamal. Akulah pengamal. Pengamal. You lah pengamal perubahan tu. Pengamal ilmu Ya. sihir. Darul Shifa punya intern. Yang dibuang sebab bitter. Dibuat sebab tak mesra Tak mesra customer. Tak mesra customer. Introvert. Nak berubat jauh-jauh je. Ya, tahu. Kan hantu tak suka customer juga. Okay, so benda ni semua bermula daripada mana Pak? Okay, baik. Dia punya cerita dia macam gini. Aku form 3. Form 3 macam tu sekolah. Okay, so bapa aku adalah seorang pegawai kerajaan. Okay. So mak aku adalah orang yang macam dia pegawai kerajaan Jabatan Kemajuan Masyarakat. So Jabatan Kemajuan Masyarakat adalah yang macam banyak buat kerja-kerja dengan masyarakat lah, maksudnya masuk ke kampung-kampung dan sebagainya. Okay, so dia banyak program dengan remaja, banyak program dengan ahli masyarakat dan sebagainya, masyarakat majmuk lah macam tu. Itu Muhibah. Okay, so ada satu masa tu my mom dia jadi macam ketua facilitator untuk satu program yang macam kalau macam sekarang ni macam PLKN. Dulu dia dipanggil PKSN if I'm not mistaken. So selepas SPM punya course. Okay. Macam team building macam tu lah. Okay. Macam tu kau pergi camp motivasi like that. Okay, lokasi dia adalah dekat Johor, dekat Keluang. Dia ada satu tempat yang dipanggil Institut Haiwan. Milik Jabatan Veterina macam tu lah. Okay, so dekat dalam tu kebetulan dia ada macam tempat standard lah kalau macam kau buat tempat camping macam tu kan. So dia ada tasik, dia macam dekat atas tanah tinggi macam tu. Okay, jadinya kursus tu sepatutnya berlanjutan 3 hari 2 malam. So hari yang aku ikut sebab aku anak facilitator lah. Aku bukan peserta. Okay. Jadi, Tiket free. Tiket free dan makan free. Okay, so dia lepasan lepasan SPM lah, semua dia punya peserta campur lelaki perempuan. So tak ingat berapa orang, dah lama lah cerita. Kemudian aku pun ikut pergi sampai kebetulan tempat yang dia orang pasang kemah apa semua, depan tu ada tasik. Okay, so dekat tasik tu ada astaka. Tetapi tasik itu kebetulan banjir ketika itu, so air melimpah. Okay. So dia melimpah sampai ke paras tiang astaka tu. So nampak macam astaka tu half terapung. Okay. Sebab 2 kaki dia dah masuk kat dalam tasik tu. Okay. Okay, so baik. Dia orang pun buat aktiviti biasa. Petang tu macam dia orang buat aktiviti, dia orang main kayak dekat tasik tu. Abang-abang kakak-kakak ni lah, sebab time tu aku form 3. So aku pergi ni sebagai dengan tiket anak facilitator, pergi dengan aku bawa kawan aku seorang. So kita orang berdua orang lah. So kita orang geng. Lepas tu aku tengok dia orang main kayak, aku macam jom lah ikut dia orang main kayak, nak try apa semua kan. Member aku tak nak. Aku mau macam acah-acah mengajuk. Acah-acah mengajuk, aku macam tak apa lah, kalau tak nak tak apa lah. Aku pergi duduk dekat astaka tu. Astaka tu macam Kita panggil apa? Pondok. Oh, pondok. Pondok macam pondok rumah macam, aku tu. Macam gazebo? Gazebo. Okay, Ya, gazebo. Okay. So aku pun pergi duduk, kocak-kocak kaki dalam air. Feeling-feeling, ikan kaloi. Ikan kaloi, apa? Tiba-tiba ada satu... Kau lah Acha Sapriasta waktu tu? Ya, my heart. So dah cerita tu, yang lagi seorang tu kudungkan kaki dia. Nanti kita cari yang tu watak dia siapa. Okay, so bila tengah kocak-kocak air semua, tiba-tiba dia datang macam ada satu, tahu tak, macam pokok teratai, pokok menjala. So dia macam daun dia macam daun keladi macam tu, dia ada bunga-bunga warna kuning. Dia macam lalu tanpa aku perasan, dia lilit kaki aku. Kita panggil benda lah tu apalah, pokok. Teratai ke? Dia bukan teratai sebab pokok dia warna bunga dia warna kuning. Okay. So aku macam tak ambil pot sangat lah kan. Aku
kan macam dia Lalu. lalu sebab banjir semua. Pokok tu. Dia macam bukan macam pokok. Okey, pokok keladi kan macam panjang menjala tu kan. So kalau kat atas air kan dia terapung. So that kind of pokok yang menjala. Okay, so bila dia balut kaki aku tu, aku tanpa berfikir, yelah kita form 3 time tu, tak ada fikir apa-apa semua kan, tak ada nak jaga mulut, tak ada nak apa semua kan. Aku tendang pokok tu. Aku cakap dengan pokok tu, dah lah pergi main jauh-jauh. Macam tu aku cakap. Tak tahu kenapa aku buat macam tu. Tak berbudi bahasanya aku tak ada alam ketika itu. Acas press tak kalau merajuk kan. Macam itulah skripnya. Sebab otak aku masih lagi merajuk time tu. Okay. So aku tengah bencikan dunia. Pokok boleh tersepak. Rebel lah. Hanya kerana kayak yang belum tentu muat ketika tu. Okay, so bila dia sepak tu, okay tak apa. Dah settle tu, I pun keluar. I pun balik je lah. Dah lah settle. Datang maghrib. Selepas maghrib, tiba-tiba ada orang kena rasuk kakak peserta ni. Form 5 ni lah. Yang lepasan SPM ni lah. Sebab apa? Which aku tak tahu ini dia punya dynamic ni macam mana berlakunya. Sebab macam seorang kena sampuk, dia akan berantai. Mass hysteria lah kita panggil. Macam mana benda tu jadi psychologically ke, spiritually ke, apa benda ke? Mass hysteria, kita orang dah discuss dalam beberapa episod sebelum ni, memang sebab dia selalu kena kat perempuan. Kalau secara mistiknya adalah kerana perempuan tu pertama sama ada lemah semangat ataupun tengah kotor. Itu pertama. Yang kedua ada yang attention seeking. Ya. Sebab ada peserta lelaki kan kat situ kan. Jadi macam dia punya emosi lah yang memainkan peranan kat situ. Aku perlu dimanjah. Sebab kita pun dah discuss beberapa teknik lah untuk kita kenal pasti mana attention seeking, mana yang betul. Okay, baik. Jadi ada tak seorang sambung. Nasib baik tak sambung. Tak tahu teknik apa. Tak tanya teknik. teknik apa? Dah tanya. Yang tarik kepala jari ibu jari kaki tu ke? Tidak itu. Takkan semudah itu. Dia kan zaman-zaman milenial. Okay. Tips ini datang daripada Ibu Otumbler. Okay. Kenal Otumbler? Yes. Ibu Otumbler, silakan. Baik. Kalau kita nak tahu perempuan tu menipu ke tidak, maksudnya tidak, kau pergi kat dia, kau tarikkan suara dalam dia, kau masukkan jari, kau cubitkan daging pepek dia. So cadangan Ibu Otumbler bakal mendatangkan kesakitan kepada mangsa. Tapi dia siapa yang tak sedar tu betul lah dia kena rasuk. Siapa yang sedar tu akan baru nak masuk ni? tangan. Apa ni? Sebab kalau betul kau kena rasuk, kau tak sedar apa. Betul. Which is betul lah tips dia. Tapi tak perlulah Sampai kat tapi tak perlu sampai daging. Tapi kiranya ini tak perlu. spesifik ke yang Betul. Ya. Mak dia kata cubit. berit Mak dia kata cubit daging pepek. Ya ke? Ya. Macam mana? Okay, kau sebagai intern Darushifa macam nak guna teknik tu? Sebab dekat kita orang, macam kita orang punya taktik simple je. Kau tanggalkan je lah seluar dia. Yelah, betul lah. Something yang memalukan dia. Ada reflex kan. Okay, betul? Tapi nak cubit pepek tu macam effort kak. Okay, so jadinya bila seorang akak dah ni ada apa semua, mana yang balance tu, yang okay tu, diorang ketepikan, pergi kat kantin, semua baca Yasin apa semua. So ketika tu aku mula rasa macam, kau tahu tak, rasa macam gelisah. Okay. Gelisah macam libang Izzati. libu. Izzati. Izzati kawan kita. Dia bukan anxiety, aku tak takut. It's just macam rasa macam resah gelisah. resah Gundah gelisah macam semua. Sampai satu part dah tak boleh ngaji sebab aku tak boleh fokus. Dah tak waktu boleh tu baca sesi Yasin. mengaji. Baca Yasin. Baca Yasin lah. Mana yang tak dirasuk ke tepi, baca Yasin. Faham. So jadinya sampai sampai part yang aku macam tak boleh nak teruskan. Okay, so habis Yasin tu apa semua, ada dengar lagi yang menyaut-nyaut tu, ada lagi yang menyaut-nyaut tu, semua diorang bawa pergi ke tempat lain lah. So yang lain, peserta-peserta lain masuk kemah. Aku kemah ni share dengan kawan aku yang pergi ni lah, yang kita orang sebaya ni lah. So aku masuk dulu dekat dalam kemah. Ini adalah apa yang diceritakan Ini aku cerita sampai aku sedar, dan aku akan sambung dengan apa yang orang ceritakan. Okay, so masuk dekat dalam kemah tu, aku masuk seorang. Kemah tu bergoncang. Okay. Kemah tu bergoncang. Sebabkan kau.
disebabkan aku. Dekat situ aku dah tak sedar dah. Aku masuk dalam tu bergoncang. Aku dah tak sedar dah apa benda yang berlaku. Bergoncang. So bila dah bergoncang tu semua orang dah macam kerumun lah. All the facilitators semua berkerumun semua. Sebab mak aku facilitator situ dan diorang panggil ibu. Oh anak ibu. Bergoncang. Macam nak lepaskan diri daripada kemah tu. Dan bila aku dapat keluar daripada kemah tu, first thing I did adalah aku lari nak pergi ke arah tasik. Kau boleh lari pa? Waktu tu. Aku pun tak tahu kenapa aku lari. Maksudnya betul bukan aku. Betul lah tu. Maksudnya betul bukan aku. Aku lari. So diorang kejar, tangkap sebelum terjun dekat dalam air. Oh terjun. Kau terjun? Aku tak sempat terjun. Diorang tak tangkap. sempat. Okay. Diorang tangkap apa semua. Dah sampai situ je. Sebab lepas tu aku dah okey. Tak tahulah mak aku ada kat situ. So tak tahulah apa benda ni apa semua. So dia tak adalah teruk. Kau dah tak ingat lah. Aku dah tak sedar apa semua. So okay, dia orang bawa masuk tidur. Settle tidur. Tidur. Bila dah habis, dah reda, yang mana yang ramai-ramai kena rasuk apa semua tadi, aku tak tahu ini diorang cerita betapa bukanlah bodoh, tapi sebab panik. Ketika semua orang tengah menyahut-nyahut apa semua tu, diorang pergi azan keliling. Maksudnya menutup. Okay. Menutup. Kenapa benda tu? Instead of kau keluarkan dulu baru kau azan, kau azan ketika di dalam. Makanya hantu pun rasa pekup. Hantu pun macam Hantu claustrophobic. ya betul. Tak biasa lah tempat sempit macam tu. Okay, Biar so suffer. okay baik. Jadi Babi lagi cerita hantu macam ni. Lepas tu hujung-hujung tu diorang cakap macam dengar bunyi ni. Kuda macam kuda kita panggil neng. Kuda macam neng. Lepas tu ada orang tepuk tangan. Tamat dekat situ. Besoknya tu aku balik. Dihantar balik sebab dia orang panggil ustaz tu semua kan. Ada bunyi kuda sedang menyeringai lah kita panggil kuda tengah menyeringai. Selepas tu ada orang tepuk tangan. Siapa tepuk Tak tangan? tahu. Tak tahu siapa. Tak tahu siapa tepuk tangan. Alah. Tamat lah reda. So besoknya tu diorang decide untuk mana yang tak sihat ni semua balik. Hantar balik. Sebab tempat tu tempat yang tak tahulah keras ke apa ke kan. Sebab itu haiwan kan. Yang ada haiwan. Termasuk termasuk aku. Kau memang dia lah ikan bandar raya yang main kuis-kuis tadi tu. Tapi sebab kau pun affected juga, kau pun kena balik aku lah. pun mak aku hantar balik. Faham. So diorang cakap macam aku tak tahulah betul ke tak kan. Kereta yang aku ada tu ada yang bersangkut dah ke atas, so ikut balik lah. Aku macam okey lah, tak tahulah apa benda. Okay, sampai rumah dah settle. Bapak aku dah tahu kes ni apa semua. So kita orang pun pergi berubat. Ini adalah pengalaman pertama aku pergi jumpa bomoh. I would say bomoh lah sebab dia macam lebih kepada bomoh aku rasa daripada look dia kepada alternatif yang lebih ke ni sikit. Seperti aku punya mentor dekat Darul Syifa. Ya betul. So dia berbeza. Faham. So dia berbeza sebab aku ingat lagi cara dia nak ubat aku macam mana tahu. Dekat depan dia ada satu mangkuk. Okay. Dia nenek tua. Dia borak dengan aku biasa je apa semua. Lepas tu dia macam okey lah, boleh lah kita ni. Dia masukkan 50 sen dekat dalam mangkuk tu. Dianya berubah. Bukan dia berubah muka ke apa ke. Suara dia tukar, dia pandang bawah je. Dia cakap dengan kita orang, dia tak angkat muka pun. Suara dia tukar, suara garau macam tu. Cuak weh. Sebab aku tak tahulah dia itu cara dia mengubat orang macam mana. Sebab orang macam yang mengubat dia kan banyak cara, banyak jenis semua. Okay, so dia kata ada tegur, dia lah kata ada tegur benda ke, pergi tempat-tempat gini ada tegur benda. Betul lah tu. So maksudnya bunga kuning lah tu. Bunga kuning tu lah yang menjadi punca. Asbab dia tu. Di mana ketika itu terbukalah hijab. Lah. Pada aku form 3 tu. Disebabkan tu. Aku seorang remaja yang sihat weh. Sebabkan sihat. sebabkan kiambang tu lah. Kiambang tak tahu lebih dia pokok kurang lah, apa. lebih kurang lah. Tapi dia warna kuning, daun dia menjala. Itu punca dia. Tapi selepas tu ada banyak benda small things yang macam aku ada satu period yang macam aku tak boleh pergi sekolah sebab aku sakit kepala sangat. Aku tak boleh bangun. Pergi urut dekat orang ni, makak tu malam tu dia mimpi ada lelaki datang kat dia. Kenapa tak bagi kawan dengan dia? Kenapa lelaki itu tak dibenarkan berkawan dengan kau? Okey. Siapa yang tak benarkan? Sebabnya bila dia picit kepala aku, ini bukan sakit kepala biasa. So dia pun buatlah apa benda perkara-perkara yang dia perlu buat. So tukang urut tu kata dah jangan berkawan dengan dia. Dah jangan berkawan dengan dia. So malam tu datang masuk mimpi. So benda-benda yang small macam tu jadi ketika aku sekolah. Dia tak adalah benda yang teruk. Benda yang teruk start daripada masuk universiti. Dan ketika itulah the plot thickens dengan kehadiran aku pula tu. Ya, tapi ketika tu kita tak
kawan baik lagi? Matrix. Matrix. Matrix dekat universiti kita orang lah. Weh. Aku lupa lah cerita Matrix. Matrix itu ada yang paling teruk sekali dalam hidup aku. Yang kena tutup tu zaman kau ke? Akulah antara penyumbang di mana UIA Student menyusahkan melalui sebuah darurat akibat hantu. Rupanya kau. Bodohnya. Tak, kalau aku ceritakan kau pasal yang Matrix punya Chang ni, kau akan macam, Pak, kau student lagi. Faham? Kau student lagi. Tak, sebab waktu tu sebab aku masuk kemudian. A year later dia masuk dulu. Aku dengar cerita je UIA, Matrix UIA tu pernah kena tutup dan sebagainya sebab dekat Semawet ada satu bahagian tu kena macam tutup lah, benda semua masih hysteria, benda semua tu. Aku kalau tak tanya ni, rupa-rupanya puja dia. Faham. La ilaha illallah. Sampai tutup engkau. Akulah tu. Okey, apa cerita? Okey, baik. Halah. Ini satu cerita. Pendedahan lah. Dia tak adalah eksklusif sebab sebenarnya cerita dia dah share dah kat orang. Tapi pendedahan lah. Tak tahu kena sama dengan UIA ke, kita memburukkan nama UIA ke, tak kan? Tak. Siapa suruh ada hantu kat situ kan? Tak, siapa suruh engkau student situ? So akulah yang salah. So basically you tengah burukkan diri you So lah. patutnya aku sama diri sendiri. Baik, okey. Jadi pada zaman kita orang, matriculations UIA terletak dekat PJ. Di sebelah UM. Katanya dulu bekas hospital, I don't know. Tak tahu. Dia macam urban legend ataupun myth dekat kawasan tu lah. Tapi dia adalah bangunan lama yang sangat-sangat lama. Macam kita orang punya kelas ada part yang bangunan kayu lagi ketika itu. Disebabkan dia cuma asasi, so student tak ramai mana. So cuma ada first year dengan second year saja sebelum masuk ke degree. Baik, jadinya bila kita orang masuk, kita orang junior, first year tu orientasi. Semua uni ada orientasi dia, burung hantu lah apa semua. UIA lain sikit. My batch, I'm not sure pasal batch-batch lain, tapi my batch pada ketika itu, tahun itu, mungkin dia nak buat kejutan ke, kelainan ke apa ke, aku tak tahu. Dia buat malam sakaratul maut. La ilaha illallah. Dare to be different. Dare to be different. How about we involve mayat? How about? Mungkin ini plan kakak-kakak abang sini, I don't know. Mungkin. Dan UIA, siapa yang student UIA yang pergi asasi dekat PJ ni, semua tahu tempat tu memang seram lah. UIA memang seram lah, Matrix ni. Okay, jadi mana? Pak mana yang seram? lokasi dia. Kau tak rasa ke UIA PJ tu seram? Tak, aku sibuk nak yelah. lulus je lepas tu. Ya. Aku tak ada masa untuk hantu. Aku datang untuk mencapai cita-cita. Ya tu. Alright, so pada orientasi tu diorang buat malam sakaratul maut, di mana student-student, adik-adik student semua dipanggil untuk pergi ke dewan dia. Dewan yang besar, dewan lah. besar. Duduklah, so duduk dekat dalam dewan tu, and then ditutup pintu. Watak dia ditutup pintu. Lepas tu dia buat gimmick tau. Masalahnya gimmick dia real gila sebab dia orang usung keranda daripada pintu masuk dewan depan bawa naik atas pentas. Dengan segala marok buka apa semua Dengan lah. segala marok buka, dengan segala tak tahulah sini kita orang tak tahu apa benda. Dia punya kreatif ni tahun tu, siap ada asap, siap ada pintu yang tepi tu, ada pula dia punya apa extra yang tukang gagang pintu. Macam pergi night of fright. Edisi halalan cagiban. Edisi touchbearer of the ummah. Okay, so dia jadi. So bila ada student perempuan yang macam tak orang kata tak kuat apa semua, program tu berjalan lancar. Kecuali apabila setelah pulang ke asrama. Okay, pulang pada asrama, aku biasalah kita kan dak macam budak-budak baru kan, bila budak-budak baru mesti yang kau macam nak usah-usah kan, so aku balik lambat dengan kawan aku. So kita orang ada pergi, kita orang punya hostel kena lalu hostel lelaki Abu Bakar. Aku tak tahu kau duduk mana. Abu Bakar depan Zainab. Yang betul-betul depan Padang. Ali tu apa benda tanam dia. Ali kan. Okay, so hostel aku Asia depan Abu Bakar yang hujung sekali. So Asia adalah hostel paling lama. Oh ya. Yeah. Hostel yang paling lama kat situ. Kita orang pun dah daripada Dewan kebetulan dekat situ kan. Dewan kan depan Abu Bakar kan. Okay, so kita orang jalan daripada Dewan tu nak naik Asia tu, tiba-tiba dengar orang jerit. Lepas tu katanya I didn't see. Tetapi histeria ke? Histeria. Budak student perempuan dia tengah jerit-jerit gelak tengah main dengan wheelchair. Wheelchair. Mai datang wheelchair tu. Dekat ni kan standard kan ada wheelchair apa semua. Kalau hostel apa semua mestilah ada untuk first aid lah. Untuk first aid lah. So dia main kau student takut lah. Student takut. Dia betul-betul main benda tu dekat pintu masuk, student lain nak masuk tau. So semua orang macam terhenti tak apa-apa semua. So kat aku macam okay, ni tak cantik dah.
Maksudnya vibe-vibe macam ni akak tak suka dia. Faham? Sebab akak dah tahu akak ada penyakit. So akak macam nak elakkan trigger-trigger ni. Aku cakap dengan kawan-kawan aku, tak boleh jadi, aku tak boleh lalu depan dia ni, aku kena lalu berjalan belakang. Okay, aku lalu jalan belakang, gigih lah ni. Sebab dia ada dua building yang pandang each other, hostel ni. So Syafa lalu belakang, pusing, masuk bilik aku. Bilik aku, kita orang satu bilik 8 orang. 4 katil double decker. Tapi bilik dia sumpah besar ni je, besar ruang tamu ni. And then bilik aku 7 orang Darul Quran. Memang elok betul dijodohkan tu. Ya, Darul Quran Okay. Maksud faham tak? Tak faham. Darul Quran ni adalah Hafizah yang nak sambung ambil degree. So Darul ni adalah hostel. Bukan, Darul Quran sekolah. Okey, dia macam ni. Orang-orang yang masuk UIA adalah pelajar-pelajar bermasalah. Dia dua, no in between. Dia macam mak bapak yang tak nak jaga. Lah, macam masuk tahfiz. Dia macam pelajar-pelajar bermasalah seperti kami. Datang ada sekolah-sekolah macam kita orang. Ataupun yang pelajar-pelajar sekolah SBP macam biasalah. SBP, lepas tu sekolah pondok. Betul. Lepas tu sekolah Hafiz, Tahfiz apa semua tu. Semua untuk dia buat dia punya A-level apa semua pergi. Darul Shifa is a prestige Islamic. Darul Shifa. Darul Shifa pula. Darul Quran is Darul Quran. tempat ni lah yang prestige lah dekat dalam Malaysia. So diorang nak sambung degree tu, diorang buat matriculation dengan kita orang lah. Buat saing lah. Bercampur lah dengan sekolah-sekolah ni. So maksudnya ini adalah Hafizah dan Hafiz lah. To be honest kat situ baru aku start bercampur dengan orang-orang yang macam Hafizah. Semenggah ni. Okay, so 7 orang Darul Quran. So aku sampai dekat pintu bilik tu, aku dengar dia orang dah mengaji tau. Okey ke apa? Betul ke dia jatuh? Okay. Aku sampai dekat bilik, aku dengar dia orang tengah mengaji tau. Dia orang tengah duduk dalam grup tanpa ada sebab. Sebab tak, situasi tu dah tahu. Semua orang dah tahu. dah Sebab budak tu histeria lah. budak tu dah histeria dah. Yang ni dah kecoh lah satu ni. So dia orang pun of course lah, sebab dia, again dia Darul Quran. Kalau dia sekolah-sekolah macam kita, apa nak buat ni guys? Hantu nak tangkap kita ke? Tak. Itu kau. Tu aku benda bodoh. Darul Quran mengaji terus. Tak ada soal banyak. Tidak soal banyak. So maksudnya bila aku sampai pintu, aku dengar dia orang mengaji, aku buka pintu, aku jatuh. Jatuh dan masuk kembali kepada fasa yang di mana aku tak sedar dan cerita ini diceritakan oleh orang lain. Pak pengsan tu memang you tiba-tiba pengsan je. Siapa pengsan? Ini kalau ketil-ketil ni memang tak sedar. I ada banyak jenis. Ada satu masa yang I rasa kalau nanti I akan pening. Sakit kepala gila-gila. Ada masa pam jatuh. Dan tanpa sebab. Macam pam jatuh je. Tapi yang pening tu kalau ikutkan aku sebab kolesterol lah. Alah sial. Boleh tak jangan involve syaitan yang itu? Jangan campurkan benda-benda yang duniawi. Betul. We don't like it. Ya. Walaupun kolesterol pun tak nampak. Seperti walaupun betul kolesterol. Walaupun betul kolesterol. Okey. Jadinya bila aku dah blackout tu, aku dah start merampuh-rampuh apa semua dah. Ni semua dia orang cakap sampai almari bergerak apa semua. Okey. Dia orang semua kena stop semua sampai time tu budak-budak yang Hafiz, yang lelaki-lelaki Hafiz dia orang dah round bilik ke bilik. Datang mengaji. Masuk dekat perempuan punya asrama. Masuk kat rumah semua. Dia orang buat announcement lah kan. Yelah, ada student lelaki nak masuk semua, kena pakai tudung semua. So dia orang round bilik ke bilik. Okay, so aku dah tak sedar apa pun tu sampai besok paginya. Okay, in total sebenarnya ada 4 orang yang kena histeria. Okay. 4 ni bilik berbeza. Besoknya tu aku okay, lagi 3 orang ni menyambung kembali. Okay. Kembali. Hari seterusnya datanglah seorang daripada Darul Shifa. Okay, ketika ini macam keadaan dah huru-hara. Student dah boleh disuruh pelan-pelan balik. So tinggal aku je dan juga kakak-kakak Darul Quran tadi. Bukan Darul Quran, kakak-kakak bukan komiti apa benda jawatan kuasa. MPP. MPP. JPP, MPP. Okay, diorang yang tunggulah kan. Dapat announcement. Dia panggil nama seorang 4 orang ni untuk pergi ke surau. One thing adalah bila kau dah kena rasuk ni, kau dah tak ada tenaga bila kau menyawa balik, bila kau sedar balik. So semua orang masuk dalam keadaan yang macam tu kan. Aku tak ingat nama ustaz ni apa. Ustaz ni datang, dia bawa dengan satu tasbih panjang. Tasbih tu kecil je, biji-biji kecil tapi panjang tau. Okay. Dia bawa. Okay, kita orang pun beratur 4 orang. Okay, dia interview seorang-seorang. Aku rasa macam minta kerja babe. Walaupun baru sambung asasi. Dia sebut, okay, aku adalah orang yang ketiga. Okay, so dia tanya orang pertama, nama siapa, duduk kat mana. So dia baca. Okay, boleh balik bilik. Dia tanya orang kedua, nama siapa, duduk mana, nama ayah apa, mana. Saya dah baca balik. Sampai aku dia skip.
Dia pergi yang keempat. Oh, select. Select. Obvious tak tu? Select. Kan dia select. Yang ni pun baca, settle, gerak. Oh, so dia duduk depan aku. Aku time tu, aku dah tak ingat dah dia tanya apa. The thing is, kau jadi macam badan kau kena control tau. Okay. You wanna do something tapi kau tak terbuat. You wanna say something, kau tak terbuat. Okay. Diri engkau sendiri. Aku macam jadi bodoh je depan dia. Okay. So dah dia macam tanya-tanya sikit tu, dia angkat tasbih dia. Libas tu orang cakap libas. Belakang aku. Tapi dia libas pop gitu je His. Aku rasa macam nak mati. Oh ya, faham. Nak mati. Dia libas 3 kali ke 2 kali 3 kali, aku terus menggelepar. Yang sampai kakak-kakak semua MPP tu, dia orang kena tekan aku. Kau tahu tak kapet masjid, kapet surau? Tebal kan kan? kesat. Oh, kesat ya. Sampai aku punya ni melecet-lecet. Sudahnya okay, dah habis tu dia dah libas aku kat sini semua. Aku pun dah lunyai kat situ. Padahal tak kuat pun. Padahal tak kuat pun. Aku pun dah lunyai kat situ. Warden call parents. Puan dengan cik, kita sarankan dia ada 2 options. Sekejap, dia call ibu dengan ayah? Ya. Oh, okay. Parents aku datang daripada Johor. Ya Allah. Okay, disarankan? Dia ada 2 options je. Sebab dia kata puan dengan encik nak ambil anak ni, nak cuba perawatan alternatif ke ataupun kita refer ke hospital. Dia kata dia suggest parents ambil. Sebab kalau dia orang pergi hospital, dia akan ke psychiatric semua. Sebab dia bukannya demam. Dia tak ada temperature. Macam tu. Okay. So parents aku bawa balik rumah arwah atuk aku kat Selayang. Okay, aku lupa nak cerita. Sebelum nak kan hari kedua kan ada berlakunya ni histeria. Kau nak tahu siapa? Makcik kantin. Makcik kafe homestay. Hostel. Faham. Mass hysteria. Mass hysteria. Yang hari yang kedua aku cakap tu. Malam tadi tu dah settle. Besoknya tu jadi lagi. Kali ni bukan hanya student, makcik kafe. Oh, makcik pun kena juga. Makcik kafe. Faham. Kemudian selepas tu, itulah yang datang ustaz tu apa-apa semua yang kita orang kena, yang dia suruh balik. Okay, so aku balik bawa pergi ke kampung aku. Kenapa Pak Darul Shifa tu engkau diberi layanan special? Aku tak tahu tu ustaz tu je lah yang tahu. Kenapa dia skip. Okay, faham. Okay. Tapi yang aku ingat memang dia skip. Aku tinggal last. Okay. Dan bila aku tinggal seorang, akak-akak tu nampak berjaga-jaga. Okay, so bila aku dah bawa balik, ini ada satu lagi, apa orang kata, episod. Okay, bawa balik kat rumah ni, dia orang pun panggil lah orang bijak pandai yang dekat kampung punya pula nak datang tengok. Okay, aku pun dalam keadaan tu lemah-lemah, baring, sedar, bangun, buka mata, tidur balik, lepas tu sedar lagi, buka mata, tidur balik, sampailah lepas maghrib. Datanglah seorang makcik dengan 2 orang pembantu dia lelaki muda. Okay. Makcik ni adalah aku punya inspirasi sampai sekarang sebab dia pakai lipstick gini. Faham. Aku ingat weh. Kau beli kat mana ni, Avon? Makcik tu maybe. Tak, tapi makcik tu yang typical yang you tengok sejenis yang mata celak tebal, lipstick merah. Sesuai dengan Syafa, this look. I suka. So warna-warna dark Revlon. Betul. Ada nampak macam dukun tu sikit. Dukun sikit. So makcik ni memang typical makcik yang pandai-pandai gitulah. Sejenis yang kalau kau tengok pun ada vibe itu. Celak, lipstick merah. Macam kalau kau masuk tu tahu je kau bomoh ni. Yang paling boleh berubat kau. So benda first dia buat dengan aku adalah apa tahu? Aku dia dah masuk rumah tu, aku dah start macam menggeliat-geliat macam tu. Lepas tu dia datang dekat. Ini aku akan kembali lagi yang mana orang cerita. Selepas itu aku tak sedar. Yang aku ingat sedar last saja, dia ambil bawang putih dengan minyak apa tak tahu, dia ramas samar-samar, dia lumur biji mata aku ya dengan bawang putih tu. Kau ada ketumbit? Pernah rasa bawang putih di mata? Itu hanya sentuh, bukan lumur. Kalau lumur lagi kau rasa ya. Kenapa kalau ada ketumbit nak lumur pun? Kalau betul ke? dia kan anti ni lah, bakteria ke apa benda tak, bawang putih garlic kan. Okay, kenapa kita cerita ketumbit? Engkau lah. Okay, baik. Jadi selepas itu aku dah tak sedar. Di lumur tu aku tak sedar. So kat situ makcik-pakcik aku semua cerita kan, aku main tabla weh. Ya. Alah, sebenarnya apa pula kau main tabla dia? Aku main tabla. Aku macam main tabla yang jenis
macam tu. Oh. Ah. Sistem tu musical. Tanpa tabla. Tanpa of course lah, siapa nak provide Mana pula dia instrumen tahu? kat situ. Ini bukannya Ini anugerah bukan meletup, ada instrumen datang stage. Mana tahu tiba-tiba you pergi kat meja. Tak ada, I memang kat situ. Tiba-tiba sis menjadi musical. Dan kita mengerang-mengerang tu, pakcik makcik I cakap semua, pakcik makcik pegang tepi sebab kuat. Sebab itu adalah yang kita tahulah kan, kalau orang yang kena ni dia ada tenaga ekstra. Kau pula bukan kecil time tu. Mungkin podcast ni sejam 2 kali je kot limit ulang aku. Belum berat. Tolong jangan lebih. Rupanya hantu tu hantu Cicrawana. Lenggok. Lenggok. Makcik tu dia kabur lah dekat dekat my parents, katanya sebenarnya puncanya adalah makcik kafe aku ni sedap. Makcik kafe hostel aku tu sedap. Maksudnya? Sabar, aku nak bagi tahu dia punya kaitan ni. Kau sabar. Makcik tu sedap. Kafe hostel I kan makcik yang Masakan dia sedap ke orang dia sedap? Kenapa? Tak, ya. Mana tahu. Ya. Kenapa aku nak kaji makcik tu yang sedap ke tak? Sebab bukan lauk dia. Tak, hantu kan suka macam manusia sedap dia ni. Faham tak? Tak, makcik ni makanan dia sedap. Kafe tu sedap. So lain-lain punya hostel pun datang makan kat situ. Okey. Katanya makcik yang ubat capa ni, dia kata ada orang dengki letak abu mayat Sial. dekat depan pintu kafe tu dalam pasu bunga. Oh. So ada orang langkah apa semua. Kenapa aku main tabla? Adalah katanya Kaitan dengan budaya dia. lah. Kaitan dengan budaya. Okey, faham. Abu mayat itu. Allah. Itu je lah. Lepas tu So, kena kau kenapa? Dia nak dengki orang lain. Orang lain yang Tempias. La ilaha illallah. Aku pun masuk main camp. Bila masuk main Main camp, camp adalah main campus kat UiA Gombak. main camp UiA Gombak. So kat situ itu adalah episod kita. Episod kita di mana kalau macam kita orang ayolah tak ada penyakit, cari penyakit apa semua. Sebelum jumpa you, rupanya history dia macam Insidious. Ya. Makcik perempuan tua Rupanya tu. ada Syafa the origin. Ya, Betul. rupanya kalau buat drama better. Ya. So hantu dia ada rupa-rupanya. salak, bukan balak. Betul. Starting dengan tendang bunga. Ya. Waktu tu kau balak. Ya, dulu aku balak. Macam tu. So itulah dia. Sampailah kepada masa di mana siapa punya akhirnya hijab Syafa ditutup. Masa bila? Selepas Grab. Kan selepas Grab Siapa kan. yang tutup? Okay, dia ada kejadian juga. Okay, dah lama dah Grab semua, dah tak jumpa kawan, dah tak jadi hantu. Semua aku dah tak ada bertemu. Rupanya punca ni. Ya, rupanya dia. Okay, alright. So ketika itu, I remember I was 24. So lepas Grab macam tu lah kan. 24. So I have a cousin yang kita orang memang rapat daripada kecil, daripada lahir. So cousin ni dia nak kahwin. Tapi dia nak kahwin ni macam tak berapa cantik sikit. So maksudnya dia tak sihat sebelum dia kahwin. Oh lah, sorry. Uh-uh. Aku ingat dia tak cantik. Tak. Waktu kita kan ada Korea. Benda tu semuanya perlukan effort. Okay. Bukan cantik itu maksudnya. Jalan cerita perkahwin, okay. nak berkahwin tu, majlis Faham? tu tak Tak cantik. smooth lah. Okay. Dia nak kahwin, ada orang tak suka, ada orang tak setuju, dia tak sihat. Ceritanya pula, family kita orang apparently ada yang jaga. Family my mum. So bila dia ni nak sakit, yang jaga family kita orang ni berlawan dengan yang nak dihantar ke dia. So dia tak sihat. So ceritanya adalah okay, dia nak kahwin dan tu dah tunang semua, tapi sejenis yang sakit yang kau tak boleh keluar lepas maghrib. Kau kena mandi air limau semua sebelum kau memang kena duduk dekat dalam rumah selama berapa lama macam tu, berminggu-minggu macam tu sebelum dia kahwin. Tak tahulah ni boleh keluar ke tak kan. Dia punya kena buat tu, kau tahu tak, dia jadi yang paranoid. Kau dia asyik cakap dalam spender dia ada lipan. Ush. Tak ada. Kita orang kaji juga sama-sama. There is some kind of like shikin. Tak dalam kepala aku macam kenapa dia nak letak. Tak, maksudnya dia jadi macam, dia rasa macam Izati. Izati. Jadi macam anxiety Izati. Aku guna nama Izati ni. Dia Izati. So dia malam tak boleh tidur. Dia tidur. Bila dia tidur, dia akan ada seorang makcik tua pakai kebaya oren. Itu adalah Kalau dia tidur? yang akan masuk dekat dalam dia punya Faham. mimpi. Itu adalah Lucid yang dream dia. jaga kita orang. Sebab Sebab kita orang, I remember my mum cakap kita orang tak boleh makan satu jenis pisang. Family kita orang tak boleh makan satu jenis pisang pisang. emas. Bukan. Pisang tanduk. Itu boleh Hiz. tak yang dibawa belayar boleh.
Itu bukan makan kan? Kadang Itu diam, Aiman diam. Aiman senyap sikit Bukan telan je. Okey, lepas tu yang tu tak Okay, so kemam. kita kemam. Kadang-kadang biar lama sikit. Aiman diam. Okay, Okay. lepas tu dia sakit tu, kebetulan dekat rumah aku ada mak aku buat doa selamat. So family semua datang. Dan dia pun datang sekali. But because we're so close, si right? sepupu ni. Okay. Sepupu ni dia datang sekali semua. Kita orang sangat-sangat close daripada lahir semua. So pada malam selepas Isyak, ramai-ramai lah kan datang dekat rumah semua. Itu kenduri dah habis, kenduri siang. Malam tu kita orang datang nak lepak semua. Aku sakit kepala. Mula sakit kepala, baring tidur. Orang panggil tak boleh nyawa. Aku dengar dia orang panggil. Aku tak boleh buka mulut nak jawab. So maksudnya family dah tahu situasi ni. So adik aku pun terus macam ni macam ada something wrong lah kan. So dia clear out lah semua. Saudara-saudara semua pergi rumah sebelah semua. Settle kan, tunggu pakcik semua. Aku dah start meracau-racau semua. Kemudian salah seorang daripada kita orang punya relative call orang kat kampung tu. Adalah orang yang pandai kat kampung tu. Dekat ini aku dah tak sedar dan diceritakan oleh orang lain. Okay, oleh mak aku. So call, minta tolong datang lah kan, tengokkan aku kan. Orang yang dia call tu macam yang sakit perempuan ya. Dekat situ ada sepupu dia ya. Dia orang rapat ya. So dia dah tahu. Daripada dekat telefon tu dia dah tahu dah. Kemudian dia datang dengan jubah putih apa-apa semua. Dia berdiri je dekat pintu. Aku yang daripada terjelepok baring tu duduk cangkung macam cat, macam tiger. Betul lah cat. Tiger. Tiger. Okay, Tiger Zoo negara yang baring tidur terkangkang tu. Okay. So duduk macam cat, macam mencangkung macam tu. Macam tangan kat depan. Tangan kat depan, kaki cangkung. Kaki cangkung sampai sampai pandang kat dia. depan. Faham? So aku tiba-tiba jadi harimau. Risau. Yes. So kemudian adalah proses-proses dia. Di hujungnya tu ustaz tu cakap tak apalah, kita tutup hijab. Frustratingnya sebab sebelum kau sampai usia 24 tahun tu Boleh banyak je. Boleh je Boleh rupanya. je. Boleh je. Jadi I don't know. yang perempuan yang tekan galik dekat mata kau tu, Mungkin dia nak buka lagi. Dah buka dah masukkan lagi. Ya, dah buka tak lagi. cukup jelas. Tak cukup. Ya, tambah power. Ya, betul. Betul. Alah. Sebab ini mak aku yang request. Yelah. Kalau Mak kau pun fed up dengan kau. ya, mungkin family aku semua fed up dengan aku agaknya. So memang mereka kalau boleh tutup. So ustaz tu tutup. Start daripada tu aku tak nampak langsung. Rasa ada, nampak tidak. Rasa vibe tu dia rasa tetapi aku tak takut. Okay. Cumanya macam macam tak best je vibe ni. Macam tu. Kau akan tahu kalau betul tak vibe. I thought dia betul-betul stop after marriage. No. Even before that. Even before that. Sebab ada satu momen tu, tak tahu lah, nanti kau beritahu aku boleh masuk ke tak tahu. Dia sampai siap pakai tangkal kat pinggang tau. Itu sebab aku putus cinta. Pula. Faham. Apa kena tangkal dekat pinggang? Putus cinta. Masalahnya tangkal tu muat pula tu nak ikat dia. Tangkal tu ukur dulu Antan. Dia bukan macam bukan ready made. Dia macam pilih saya siapa. Tangkal bukan ready made ya. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tidak tahu dalam arena tangkal ni, kita bukan ready made. Dia bukan macam jual kat TikTok sambil pegang. Tidak. Tak. Dia tangkalan ni Dia kena tengok Boleh dulu cerita kau tak? punya pinggang saiz berapa. Boleh cerita tak? Boleh cerita je. Boleh Tapi tu bukan sebab hantu. Tu sebab aku ada family apa yang dia betul cinta untuk buat tangkal tu? Why kat pinggang? Okay, so my dad adalah orang Jawa. Okay. Orang Jawa yang tapi orang Jawa yang masih berpegang kuat kepada kepercayaan Jawanya. Okay, so my arwah atuk I adalah orang yang buat wayang kulit. So you know how it is. Okay, so adik-beradik bapa aku ada 15 orang. Anak-anak dia masing-masing ada different ilmu diturunkan. Dekat bapa aku ada satu ilmu cabut gigi. Yang mana kau tak sakit. Dia cabut gigi kau tak sakit. Tetapi letak kat pintu ke apa? itu takut actually. Tapi dia hilang. Ilmu tu hilang dan dia tak ingat macam mana nak buat. Sebab mak aku tak bayar dam 4 sen. Kadang-kadang kan kalau macam kita merubah orang, ada pengeras dia kan. Bapak aku punya pengeras 4 sen je. So bapak aku kalau jadi bomoh tak kaya. Sebab lambat. 4 sen. So dia cabut gigi My ibu. mom
Ibu tak bayar? Tak bayar 4 sen. alamak. Bini kan takkan dia nak berkira dengan I 4 sen. Tak ada. So 4 sen tak bayar. My dad lupa sampai sekarang. So anak-anak dia semua ada ilmu macam ni lah. So dia sejenis yang macam aku tak tahu. Aku takut kalau aku cakap benda ni orang, sebab kita tak tahu orang lain punya fahaman macam mana kan. Takut betul. macam kurafat lah apalah apa semua. Ya. Tapi jangan risau, masih ada lagi berpegang dengan Al-Quran. Macam seorang ada jenis yang macam ada pantang-pantang dia. Contohnya masa aku nak kahwin dulu, tengok tarikh. Tengok tarikh. Aku punya tarikh kahwin aku dianjak. Mungkin sebab itu Elita aku nak kahwin, dia pilih 12-12. Nak ikut waktu Shopee. Oh, faham. Sambil Feng Shui. maksudnya dari atas pelamin dia cakap. Betul. So macam kita tengok hari. So dia orang masih lagi percaya dengan itulah, tetapi tidaklah kurafat. Cumanya just mengikut adat. Tidaklah menduakan Tuhan. Betul, maksudnya. betul. Faham. So yang tangkal dalam pinggang tu aku putus cinta. Bencilah. Sebabnya aku putus cinta ni dengan orang ni. Kau tahu siapa? Okay, aku putus cinta tapi aku tak boleh cope dengan pemutusan cinta tu. Kalau orang sekarang ada social media boleh rentan, aku tak ada, pakai tangkal. Untuk meredakan kesedihan. Faham. Tapi tangkal tu buruk, babe. Kau macam tak vibe kalau nak tunjuk kat orang. Dulu aku tak pakai tudung, so macam kau pakai crop top kan, ada tangkal, tapi tak vibe. Kalau dia macam manik-manik yang warna-warni, I love. Dia macam waist ni kan, waist beat. Kau tak pakai crop top sebab ada tangkal. So tangkal tu macam pelindung kau in a way lah. Dan juga mata masyarakat. Dan masyarakat patut berterima kasih kat tangkal aku. Kau tak nak dapat pusat siapa lama. Terima kasih tangkal kerana tidak membenarkan pusat syapata dendam. Dulu member minat-minat indie, babe. Bukannya tangkal apa pun, dia ada tulis bacaan. So dia lipat-lipat, dia masuk kat dalam aluminium sebab kan berpeluh. Siut lah. Bergenjis gila, bergenjis. Kau jangan ingat belajar ni tak ada ilmu, babe. So dia orang ada libatkan sains, matematik, fizik dan kimia, okay? So dia balut lah kertas bacaan tu dengan aluminium untuk elak basah peluh. Peluh. So tangkal tu kain kan. So dia ada satu untuk mendalam tu dan yang untuk ikat kat pinggang. Lama gak lah pakai. Tangkal tu boleh setahun kan. Tapi kalau tercocok pula perut kita. Betul juga. Tapi macam serius jugalah kalau macam ibu dengan ayah, parents dia sampai mencari solusi untuk kau hilang angau tu, faham tak? The thing, jangan cakap angau, aku benci lah. Sebab dia tak elok lelaki ni. Tahu. Dia tak payah macam buat macam aku tergila-gilakan dia. Please. Tapi aku emo lah. Tapi sampai level macam ibu dengan ayah pun macam aku rasa cari solusi sebegitu, faham tak? Aku rasa our parents kot. My parents. That kind of parent. Sebab to be honest, aku personally, individually tak percaya pun dengan tangkal tu. And aku pun rasa diorang pun macam tak percaya. But sometimes we need usaha je lah some kind of benda yang nampak. Usaha yang kita nampak. Faham tak? Kau doa dan baca semua tu, itu satu hal. Itu dah put aside. So sometimes kita manusia nak something yang nampak. Mungkin macam itu adalah effort dia. I don't know. Supplement betul lah. Supplement kau aluminium untuk sendi dan sebagainya. So itulah dia. Begitulah penutup dia. Tapi itu penutup dia. Waktu kita belajar apa semua tu, ada beberapa kisah-kisah apa semualah. Kita ada buat satu teater. Oh yes. Teater ini pernah bagi tahu sebelum ni. Teater ini bertajuknya, ini cerita dengan lebih detail, tapi sebab ada mangsa kat sebelah sini. So kita Sumpah ni macam majalah 3. Ya, Misteri Nusantara. Nama teater ni adalah Syirik, ditulis oleh Haze. Ditulis oleh Haze. Dalamnya ada beberapa watak-watak yang mengundang seperti Bidan Dewi. Betul. Nama watak dukun Bidan dia Dewi, Bidan Dewi. Sedap nama. No thanks. Nama je lah. Rupa ketiga tidak. Lepas tu ada Gendrowo. Betul. Gendrowo itu maksudnya adalah hantu yang dibela oleh orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa. Dan ada penari Belaan. Ada 12 penari lelaki, 12 penari perempuan kan? Betul. Ada satu insiden yang mana engkau terjelupuk jatuh tu, cerita balik. Okay, kita orang pergi training. Teater punya training. Dia tak adalah besar, tetapi kita orang punya troupe tu quite big lah for university punya team. Level
level team. So kita punya troop tu quite besar jugalah. Sebab ada penari lah apa semua. Haze kan dia punya Betul juga. dia punya director of ni. Padahal kau tak ada watak pun kau akan tiba-tiba dekat situ. Tapi kau ada watak pun kau dekat situ, kau tak ada watak pun kat situ. Jadinya bila kita buat teater, kita ada di depan yang mempersembahkan dan juga yang menggerakkan di belakang. Maksudnya segala director lah, Kru, props yang semua lah. kru, props, make up apa semua. Jadi jabatan prop ni dianggotai oleh Kau kawan sial. 2 orang kawan kita orang yang Dahsyat. dia tak dahsyat, bodoh. Sumpah aku cuma ada satu perkataan je nak menggambarkan situasi tu. Okay. Sebabnya so teater kita orang teater seram community. seram masyarakat lah maksudnya. Maksudnya cerita pasal masyarakat, pasal ada seram-seram macam tu. So tugas dia orang prop adalah untuk cari macam dia punya scene tu macam scene kampung. So dia orang nak kena cari macam pokok, bunga apa semua. Dan si bodoh 2 orang ni. Shout out Haji Izzati. Oh, Izzati. Anxiety. Diorang pergi ambil mana punya pokok-pokok, daun-daun, main petik je, bawa pergi dekat tempat kita orang punya training tu. Konon-konon nak set up lah ala-ala Kampung. rehearsal. Adanya. Rehearsal adanya. Lepas tu malam. Tak sabar tunggu ending cerita ni. Ending cerita dia adalah adalah terjelepok itulah. Okay. Sebabnya I remember I saw a guy yang tinggi. Selalunya kalau kita dekat dewan, kan ada tempat yang macam control room. Betul, atas tu, betul. Di control room itu. You dekat pentas. Dekat pentas. So I saw, jatuh. I jatuh. Faham? I tak tahu kenapa dia memang macam tu. Dia tak ada Very macam dramatic. situasi macam aku akan masukkan kau ni. Tak. Oh, tak ada. Bila kau dah sedar balik tu, apa yang diceritakan kepada kau? Sebab aku to be honest tak ingat sangat lah. Yang itu dia tak ada cerita. Sebab yang itu I remember diorang bawa keluar kita. Lepas tu waktu ketika tu performance tu, kita punya dancer adalah Indonesians yang mostly daripada pesantren. Oh, sebab kan International Islamic University. So kebanyakan dancers lelaki memang student-student Indonesia semua yang memang pesantren. Daripada pesantren dan sebagainya. So diorang ni jenis yang macam tak lekang dengan Quran lah. So diorang lah ketika hari tu diorang lah wataknya, bukan Haze yang mengaji tu. Faham. Ya, Tapi betul, watak Haze tetap masih lagi annoyed. Watak aku adalah pada waktu itu macam yang perempuan balik sebab tak ada message dia, lepas tu yang lelaki pegang. Lelaki pegang. Faham? So dia benda-benda macam tu lah. So basically, tetapi tak lama kan? Tak lama sangat. Tak lama. Ada yang berhari. Dalam insiden kau bersama dengan aku, apa yang paling kau ingat dan paling teruk sebenarnya? Dengan kau kita pergi mana? Pengkalan Bala. Pengkalan Bala. Yang itu Pengkalan Bala. Pengkalan Bala. Kita orang pergi ni. Kita orang pergi bercuti. Okay. Lepas tu, itu aku tak ingat actually. Okay. Lain yang kau ingat? Yang aku ingat kita pergi ada satu rumah dekat Kajang. Bawah porch dia ada keranda. Ha? Keranda. Aku tak tahu kau ada ke tak? Tak tahu. Aku tak tahu. Mungkin aku ada tapi aku macam what is this? Macam tu. Oh, wow. Tapi rumah tu siapa tak boleh masuk. Siapa kat pagar je. So aku cakap dengan dia, kita lewat, aku tak boleh masuk. Keluar. Okay. Sebab aku tahu kalau aku masuk dalam tu. Engkau masuk jalan keranda tu. Ya. Betul. Mungkin aku yang masuk kerana tu yang keluar. Tahu-tahu sama you dalam keranda tu. Tapi yang paling teruk dengan friends tak adalah Jalan ke Mensah. Ada satu kali tu I remember explicitly. Ke Mensah, Kemensah. Kemenyan Mak Isah. Yang macam kita tengah lepak dekat tepi jalan, kiri kanan lalang, hutan pun semua tu satu jalan tutup lampu. Mana Aku tak ingat weh. Ya, itulah tu. Masa tu hijab dah tertutup Belum. Okay. So tak ingat. itulah dia. So basically macam Haze punya persahabatan dengan Syafa ni memang tidak berasaskan dan berusulkan ini. Dia lebih kepada berasaskan kepada kita kuat merentan. Beachy to the world. Betul. Kan. Tetapi kan macam bagi aku kan, kalau kau tahu kau sejenis ni, tetapi aku tak tahu sama adakah orang-orang yang hijab terbuka ni sejenis yang macam kau pergi tutup sekali je dah tutup lah, ataupun jenis I don't know, adakah Kena pergi macam berkali-kali kena macam kau tutup tak nampak lagi. Nampak. Kau okey ke sekarang? Aku okey. Benda tak ada apa-apa langsung dah? Tak ada. Oh, cuma baru-baru ni kan? Cuma baru-baru ni. Yang kau jogging tu? Yang aku jogging tu. Which is aku pun Ada tak kau tahu. kat story dia. So benda-benda macam tu ada je jadi. Tetapi aku macam tak ambil fikir sangat. Faham. Sebab macam dia dekat situ je. Sebabnya bila you dah lalu So, cerita dia situasi adalah- ni daripada awal, you tak ada takut sangat.
Takut-takut tapi tidak takut sangat. So benda-benda kecil-kecil yang jadi, it makes you wonder. Tapi macam okey lah. Macam tu lah. Sebab cerita dia baru-baru ni dia pergi jogging lalu Tasik tu 2 kali nampak lelaki tu. Bukan. Betul? I went to Titi Wangsa. Titi Wangsa kan Tasik besar, satu loop. Okay, so satu malam tu Syafa pergi lari towards the end, sampai dekat satu spot. Syafa nak patah balik pergi kat kereta. Patah balik lagi senang daripada pusing lagi satu loop. Okay, so bila aku patah balik, aku bertembung dengan orang. Kan berselisih dengan orang rana lah. So aku berselisih dengan seorang rana ni. Okay. Aku perasan dia sebab dia tinggi. Itu je. Dan aku ingat dia pakai jersey warna merah. Ada line jersey warna putih, ada line warna merah. Dia macam just tengok orang macam tu lah. Cumanya bila siapa lari lagi ke depan, less than 200 meter, orang yang sama. Lalu lagi. And then spot tu bukan spot yang macam boleh reroute ke, ataupun you nak U-turn ke, nak cantas, nak potong shortcut ke apa ke. So it made me stop. Sebabnya macam siapa macam aku kat dalam time loop ke? Macam tu. Kita sebab fikir macam dia kembar je lah kot. gigih baju sama. Dan lelaki. Adik. Macam tu. Yang seorang tu mesti lebih lembut. La ilaha illallah. Maksudnya boti. Ya, body. Ada orang lagi teruk. Ya. Macam aku sebenarnya aku rasa mild kot. Dia tak adalah sampai Dia rasa dia mal. Faham? Okay. Yalah. aku rasa aku mild. Kejap. Tapi family sengsara ke? Sorry. Dari Sedayan. Tadi cakap Dari yang, Sedayan. Ya, Gombak menjawab. Okay. Tak, tadi kata yang kawan 2 orang yang teater tu, dia orang 2 tu bodoh. Apa yang bodoh? Bodohnya adalah dia main ambil je pokok-pokok dekat entah mana-mana hutan. UIA kan hutan. Tak tahulah. Kau boleh je ambil pokok dalam UIA tu. Kau gigih nak keluar, pergi hutan kat tepi tu, nak pergi konon realistik. Sebab itu kita orang cakap dia bodoh. Kau realistik tak tentu hala. Jadi macam kan tu. mengganggu lah tempat-tempat benda tu. Betul. Dan kita orang masih berkawan sampai sekarang. Ya. Faham. Macam waktu UIA kat hostel tu biasalah. Adalah kadang-kadang adalah nampak itu. Ada rezeki nampak. I always believe that it's a rezeki. Actually je, I selalu panggil dia rezeki. Okay, That's dalam rezeki. ketika mana just nak validation, bukan validation dan juga confirmation dekat sini, sebab aku selalu cakap benda ni dekat orang juga. Waktu kau tengah macam Emily Rose kan dekat situ apa semua, kau dapat dengar cerita daripada orang yang aku juga adalah bomoh tu, bomoh perubat itu. Aku dah beritahu orang. Okay. Baiknya, Aku tak tipu kan. So pada yang berlaku, ini yang mana jap? Mana-mana babe, mana-mana. Okay. Kan aku dah cerita tadi, Haze adalah seorang yang mengaji sedap. Itu without. Dan I remember, I tak ingat I nampak ke apa ke, ataupun orang cerita Haze baling garam gini. Ya. Babe, dia cerita. Ya, rupanya. Yeah. Macam tu. Black pepper. Black pepper. Kenapa Dia macam, Kenapa aku tak tahu kau benci dengan keadaan tu dengan aku. Dua tu tak. je. Tak, maksudnya kan macam dia orang ambil garam lah apalah kan. Kau buat, kau nak bantu aku namun dengan attitude. Betul? Macam tu. Sebab aku ingat imagine kau steak waktu tu. Bodoh lah. So kau subway. Kalau macam orang lain buat medium rare. Betul. Well done. Kau congratulations. Bodoh. Panas lah. Ya macam kalau kau nak potong kena siku dulu. Syafa pernah ada pengalaman tak macam jalan-jalan, you nak balik kampung atau use like jalan lama, jalan yang penuh dengan hutan-hutan. And then you nampak macam Kampung dia. Ya. you nampak macam pasar lama. Pasar lama. Pasar Bunian lah kita panggil biasanya. Tak ada. pernah. Tapi kampung you ada kan yang ada api-api atas bumbung? Bukan api 77. atas bumbung. Standard kampung kat Johor adalah dia parit. Kampung parit tu kan. Batu Pahat, shout out. Yes, Batu Pahat, shout out. Bila nak naik saya punya tugu. So standard dia adalah rumah satu-satu. And then jalan kampung ni panjang. Okay, dulu rumah siapa ada gelanggang silat. Okay, so my dad ajar silat dulu. So macam di mana Banyak kan perkara yang mengundang Ya. keluarga Yes, kan? yes. Family aku banyak watak. Tapi family kau ada yang bidan tak? Tak ada. Okay. Tak ada. Faham. Bab tali pusat ni tak ada siapa yang nak involve. Family I ada bomoh lah. Tak mendang. Okay, betul? So apa ni, macam budak-budak tengah training silat apa-apa semua, tiba-tiba ada nampak satu bola api lintas. Oh. So dekat kampung I memang tempat permainan dia orang. Dia jenis yang macam lalu depan rumah jalan, you akan nampak seorang perempuan jalan, jalan tegedek sampai dekat satu rimbun pokok. Lepas rimbun pokok perempuan tu dah tak ada dah. Dia pattern-pattern macam tu. Sampai sekarang apa? Sampai sekarang. Ya ilah Allah.
Memang Tak ada satu pun teknologi yang mampu mengubah. Dia kan ciptaan Tuhan. I mean, ya. And then macam I remember again my late grandfather adalah orang yang begitu. So apparently tanah kita orang pun ada yang dijaga. Sebab dia ada macam yang akan ada macam sometimes orang terserempak dengan hulu balang pegang tombak. So tempat dia ada satu tempat dia dekat belakang bilik. Dekat ni. Rumah kau? Oh. Itu katanya seorang? memang berjaga. Sebab itu yang hantu-hantu lain apa semua tu, diorang cuma boleh lalu kat jalan depan tu je. Sebab dalam gelanggang ada berada. Macam tu. So itulah. Penat. Pada ketika itu sangat penat. Sebabnya penat weh. I tak tahu macam mana nak cakap penatnya bila kau dah sedar daripada kau kena rasuk tu. Kau macam tak boleh, you cannot move at all. Tapi apparently orang cakap tenaganya pun ketika itu luar biasa. Walaupun kau wanita ke apa ke, yang pegang kau kena. Tu kau kena rasuk tu benda semua. Kau sampai macam susah tahu nak macam pin you down. Tak payah jadi saya pin you down tu aku. So susah gila babe. Kan kita kalau berat. Okay. Tu satu. Satu lagi kan kalau kita keluar, aku seorang je lelaki kat situ kan. Macam aku macam malas, aku suruh yang perempuan dia pegang. Babe, yang 4 orang perempuan yang pegang kau tak boleh. So memang tak boleh. Memang luar biasa nak mampus. Itulah dia. Sangat luar biasa. Dia beri kekuatan tu. Sekarang member pula Muay Thai, janganlah kot. Tidak kot. Betul. Faham. So apa pesanan anda kepada masyarakat? Hiduplah hantu. Astaghfirullahalazim. Tak. Aku tak tahu sebenarnya market cerita seram dekat Malaysia ni besar. Sangat ramai peminat apa semua. Kenapa orang suka cerita hantu? Kenapa orang suka cerita tu? Go. Sebab boleh larikan diri daripada realiti sebenar. Sebab realiti sebenar lebih menakutkan, seperti harga minyak. Dan kadang-kadang dia orang rasa macam cerita hantu ni boleh melupakan sekejap masalah-masalah dia orang hadapi secara realiti kat Malaysia. Itu sebenarnya kalau kita nak betul-betul kaji, tak maaf, I don't feel offended. Tapi kalau offended whatever lah kan. Sebab memang itu sebenarnya sebab diorang nak lihat perkara-perkara alam-alam fantasi. Sebab alam reality kebanyakan is too difficult to handle. Syafa pernah baca tak satu statement ni orang kata sesiapa yang suka ataupun memang meminati betul-betul cerita horror, seram ataupun benda-benda yang ada psycho, sebenarnya you tengah develop diri you menjadi seorang psikopat. Tapi cerita hantu tak lah, yang bunuh-bunuh lah. Cerita hantu horror, maksudnya horror yang memang membunuh tu. Hantu yang macam engkau tu. Yang bunuh-bunuh apa semua sedang membina menjadi psikopat. Contoh macam valak apa semua tu. Itu yes, horror yang membunuh. So I one of it. I sampai boleh tengok cerita tu seorang-seorang kat rumah. Tapi ada orang memang suka. I suka. Dan kenapa orang Malaysia suka cerita-cerita hantu ni adalah sebab there are also other people yang macam bila dengar cerita ni, diorang rasa validated. Sebab diorang pun ada experience tu. Diorang ada experience tu ataupun diorang sedang suffer that. So bila dia dengar cerita orang macam, oi aku pun kena. So sebab tu cerita-cerita seram yang Haze bawakan selalunya melibatkan apa yang orang tu membesar dengan. Faham tak? Faham. Dia membesar dengan macam suffering instead of a form of entertainment. It's not really just an entertainment, it's a form of validating other people yang tengah suffer benda ni juga. Betul. Sebab it's not something that people discuss openly. Aku bukan buat cerita hantu yang macam podcast hantu yang macam seramnya, seramnya. Lepas tu borak bisik-bisik kat microphone tu elok sikit. Betul. Benda macam Haze like macam giving information. For example, macam I punya cerita astral projection yang macam Haze memberi ilmu tentang itu juga. Dan bila post, berapa ramai manusia yang mengalami benda yang sama tapi mereka tak bercerita. Tak bercerita. Sebab dia nanti orang ingat dia gila. So maksudnya share experience lah. Share experience. Faham. So nanti kau akan dapat DM lah seperti macam mana kat mana siapa nak tutup berhijab mata Betul. macam mana. Sorry tak ada contact number. Macam mana Di zaman dulu. Ni orang kat kampung Gombak tu pandai-pandai yang cari. Sampai hari ni dapat. Nak berubat. Nak berubat. Sampai hari dapat. Kau orang ni sumpah aku rasa bagi lagi 6 bulan akan jadi bomoh weh 2 orang. Bomoh podcast. Bomoh podcast dan macam kita akan kutip duit je. Tapi keberkesanan tak ada. Tetaplah kan. Mestilah mana tak. Aku nak jadi bomoh hujan je boleh tak? Ini adalah orang yang bersama dengan Haze sejak 2007. Okay. Kalau ada apa-apa soalan Papayit tentang Haze, you tanya ni. Yang macam you ada tak benda yang you macam curious tentang I? Ada? Laju sangat. Laju sangat. 0.5 saat. What is your real love language? Silakan. Tak nak tanya you. Silakan. Tak nak tanya you. Kita ada your berapa real again? Ada physical touch, emotional. apa?
Physical touch. Act of service. service. Receiving gifts. Yes. Receiving gifts. Spend time, quality time. Apa satu lagi? Words of affirmation. Nak tahu tak apa yang Syapa individually selalu dapat daripada Haze? Act of service. Ini adalah Syapa sebagai orang yang nampak Haze sebagai kawan dan the way dia treat Syapa. Love language Haze adalah act of service. Takkan physical touch. Takutlah Takutlah kita nak beramas mesra. I pun tak pernah dapat physical touch, so I tak pernah dapat. Takutlah nak beramas mesra dengan kau. Risau. I setuju dengan yang itu. Tapi benda yang paling yang I tahu juga memang bukan word of affirmation. Paling bukan. Lambat Dia lagi aku nak puji. konsep dia tolong abaikan komen positif. Bukan abaikan komen negatif. My love language to you is I insult you. Ya. Sebabnya siapa perasan Haze punya ini daripada dulu. Ini memang daripada dulu. Dia memang accommodate orang. Walaupun mulut dia lahar, dia accommodate orang. And dia akan macam dia akan make sure orang lain dulu settle lah beban dia. Service lah. So service. Which is aku rasa adakah itu love language paling lemah? Tak tahu. Any love language can be Kalau lemah. over. Actually, any language can be a problem if it's too much. Contohnya physical touch. Kan melecet. Dah tak habis-habis beramas tak habis-habis. Lemah juga. Melecet. Betul kalau asyik beramas mesra. Dah tak mesra lah last. Haus. Okay, terima kasih Syapa di atas kisah seram itu dan macam biografi kau episod ni sebenarnya macam kisah Syapawati. Siapa nak ghost hunting boleh DM. The origin. Weh, tiba kan aku jadi macam ni Jom. tu. Pergi ghost hunting. The ghost hunting. Lepas tu jadi macam Roslan Shah. Cik Lan. Boleh. Kau jadi Cik Lan, aku jadi ni. Vida. Datuk Vida. Tak nak lah aku cik. Okay, I akan berlakon jadi I akan berlakon jadi Takkan hantu. kau nak jadi Fatah Amin? Tak, sebab aku tak ada boot kuning tu je. Pocong. I akan berlakon jadi hantu. Allah. Dah tahu. Pocong tembam. Okay, kalau boleh jadi hantu, you nak jadi hantu apa? Okay, let's go. Okay. I nak yang vibe. Okay. Yang vibe. Nak yang vibe lah, hantu yang vibe. Kalau I lah. Ni hantu lokal je, okay? Oh, okay. Okay, nak jadi Pontianak. Sebab aku rindu rambut panjang aku dulu. Bongok lah. Tapi kau tinggi dah ada. Babe, kalau paku cantik. I minta maaf sangat I nak jadi toyol. Sebab tak pernah rasa kecil. Okay, kenapa? Nak collect shilling. Kenapa jadi toyol? Tak pernah rasa dia kecil. Sebab I tengok toyol is very lincah. I nak jadi lincah At dan least lah. Aktif. I nak jadi lincah, aktif dan kaya. Hello, toyol tak kaya ke? Duit tu tuan dia punya, bukan Tak. dia. Ini kalau you suruh I jadi, I akan jadi toyol by my own lah. Oh, Tak. toyol indie. Yes. Tak. Toyol independent. Ini Yes. sebenarnya kau kenal dia sebenarnya dia nak jadi hujung tu. Yang isap jadi kaki tuan tu. Sebenarnya Itu je kau nak. Tak lepas sebenarnya. tu nak nyonyot. Okay. semua rumah yang aku pergi semuanya elok je. Tuan Tak. buruk tak nak. Hello, tak cari pun shilling tu. Just cari ibu jari kaki. Masa Apa yang rumah hilang? cari. Tak ada apa yang hilang. Tak ada apa hilang, jari kaki je. Darah je lah yang hilang. Ketua kampung bukan main lagi kaya. Tak pernah kena jejak rumah dia. Betul, sebab tak elok. buruk. Yang Kau- mana tu kurang darah lah, Betul. anemia. Mangsa punya akibat cuma anemia. Aku kalau Tuan ada HIV. aku Bodoh lah. takut lah. Sial. Kan daripada dah toyol ada HIV. Aduh. Toyol ni penuh gejala sosial. Aku kalau nak jadi hantu, sumpah aku nak jadi hantu titik weh. Sebab Tapi orang selalu cakap apa yang kau nak become tu sebab kau lack outfit. Macam dia jadi toyol. senyap the okay. Kenapa? Sebab ini Senyap. dia nak jadi toyol. Sebab dia nak ni sebab dalam kehidupan nak dia tak lincah. pernah ada kelincahan. benci lah lincah. Lincah. Benar rasa masa kecil-kecil. Dia tak ingat. Aku tak ada kekurangan. Tapi kenapa Tak. tu titik bodoh kau nak sorok siapa? Hantu tetek, budak-budak takut kan? Orang tua pun Betul. lelaki takut kan? Tak adalah. I tak tak takut lah. pun. Lelaki suka. Sekejap. Boleh motorbot. Tapi I tak takut pun. Lelaki suka dan susah lah. setuju maksudnya. Nanti senang kena cancel lah. Ya Allah, kan dah jadi hantu. Oh, Kenapa betul nak juga. fikir pasal kesakitan? Tak payah. Pasal tak payahlah HIV jadi. Oh, betul juga.
Betul. Maksudnya sihat lah toyol. Aku tak suka yang macam Muncul-muncul. tinggi. Macam tu raya macam tu. I hate that. Sebab dia macam tinggi macam hitam besar macam tu. Orang cakap hantu raya, aku tak tahu lah. I remember. Okay, Syafa punya hostel kita bentuk L. Toilet dekat sini, bilik Syafa dekat sini. So pukul 3 pagi, kadang-kadang kita bangun kena cross lah kan. So dia bukannya, dia macam ada lopong dekat antara, dia kan bentuk gini. So dekat tepi ni macam ada lopong ruang udara. Ada je, kejap lagi yang bertinggi kat situ. Dia tengok je lah kita lintas. Habis aku nak buat macam mana? Aku dah separuh jalan. Nak kencing. Takkan nak Nak buat kadang-kadang benda-benda macam tu lah. Kadang-kadang terpaksa. Whatever kau buat je, kau duduk je lah situ. Macam yang bertenggek dekat atas kawat duri tu kan. Katanya pergi camping kat sekolah orang. Lepas tu again aku kan anak facilitator. So aku dengan seorang lagi nak pergi mandi. Toilet sekolah kampung sejenis yang toilet luar. Yang toilet pondok. Dia dekat belakang. Betul-betul dekat dengan pagar kawat duri lah. Okay. So aku macam tengah tunggu kawan aku mandi. So kau tak boleh tunggu dekat dalam toilet. Kau kena tunggu sebab pintu dia buka terus luar. Faham. So aku kena tunggu luar pintu bilik air. Aku ingat lagi malam tu malam tahun baru. Bukannya ni malam tahun baru kalender ni hijrah. Kemudian azan. Sementara aku tengah dengar azan. Sebab dia lepas tu kan, lepas semayang kan jemaah dan nak baca doa tahun baru semua kan. Lepas azan semua dia orang dah semayang apa semua kan. Aku macam toleh pop. Nampak kat situ. Tengah gini. Macam tu. Aku terus macam apa? Maghrib. Tunggu. Tengah bertinggik dekat atas kawat duri. Dan membuatkan aku tahu Tuhan tu sebab macam tak logik kalau orang nak duduk berdiri dekat atas, bertinggik kat atas kawat duri. Kalau macam orang gila pun tidak. Ya, tidak. So dekat dengan you? Dekat sebab macam toilet tu betul-betul dekat pagar. Okay. So dia dekat betul-betul macam toleh. Maksudnya dia tengah pandang you kan? Dia tengah bertinggik. I tak nampak muka dia. Kalau kau tengok hantu, macam mana kita tengok seluruh tubuh kau akan dia nampak lah. dan kau tak fokus pun rupa dia sebab kau nak avoid daripada tengok muka dia kan. So rambut panjang, kain putih, tanah-tanah. Itu memang obvious. Muka dia siapa tak tengok. So gitu lah. Faham. Dengar gelak-gelak tu biasalah. Bukan yang itulah. Maksudnya benda-benda yang gelak-gelak. Benda-benda yang macam oi. Kita kalau oi. Kat waktu bila? Banyak je. Banyak je. Hoi. Selalu macam hoi. Hantu Jepun lah. Apalah kan. Hantu Jepun pun kau pernah jumpa? Sebab belakang rumah aku kubur. Kubur Jepun belakang rumah? Apa mana berkawat ke? Kawat belakang. Sumpah lah. Siapa dulu? Bapak bising sehantu. Ya. Siapa punya rumah dulu dekat JB, belakang dia, if you guys remember, dulu pernah jadi satu tragedi, nama dia dekat Tanjung something. Ada menteri punya kapal terbang terhempas kat satu kawasan dekat Pontian, if I'm not mistaken, 80-an macam tu. So dia ada memorial. Memorial dia belakang rumahku, dan belakang memorial tu adalah kubur Jepun. Banyak tragedi kat banyak tragedi. So macam contohnya, macam aku ingat lagi belakang rumah aku tu ada ni lorong belakang rumah lah kan. Ada pakcik dekat lorong aku tu pagi-pagi dia nak subuh. Aku pun tak tahu kenapa kau nak ambil air semayang belakang rumah sedangkan kau ada toilet. Okey lah, urusan pakcik tu aku tak nak campur. Lepas tu dia tengah ambil air semayang, aku tahu tak ada stewardess jalan kat belakang. Stewardess? Itu? Stewardess weh. Macam pramugari. Tak tahulah, tapi belakang lorong rumah lah ceritanya. Ya ke? Lepas tu kita orang macam, tu daripada memorial tu lah kot. Sebab memorial tu memang yang kapal terbang. Dia novel yang kita belajar waktu sekolah. Berkaitan dengan berkawat. Yang berkawat tu dekat kubur dia orang lah kat belakang rumah tu. Alah. Berkawat pun juga. Berkawat hantu lain. Stewardess hantu lain. Dia berbezakan profession tu. Yang berkawat. Sebab aku punya tingkap bilik aku memang straight pandang kubur Jepun tu. Oh ya ke? Faham lah. Thank you tau Syafa bersama dengan kita. Aku harap kita tak berhantu lah. Apa dia? Aku harap kita tak berhantu. Asal lah. Aku just nak naik hantu je. Berhantu I don't want. Yang penting kita bakal dikecam lah. Ya doh, aku takut doh. Dengan pelbagai lantak lah. Kisah pula aku dengan validation Rugang sekarang ni kan. Okay, terima kasih ucapan sebab bersama dengan kita dalam episod kali ini. Kepada anda yang masih anda tengok daripada awal sampai ke sudahnya, boleh tinggalkan komen anda di bawah dan tinggalkan yang baik-baik untuk siapa Make yang... sure bomoh hujan. Bomoh hujan dan juga orang yang pernah disuruh atu titik, saya tinggalkan komen di bawah.
Sumpah aku rasa mangsa pun malu nak ngaku. Mungkin kita tak pernah dengar cerita sebab dia malu. Tak payah malu dengan kita orang. Kita tak judge pun kalau kepam. DM je lah. DM je lah. Okay, dah bersama dengan saya Izman Huzair dan Papayin dan juga Syafa daripada kami membaca teh, membawa teh dan menumpahkan teh. Di mana? Bazir je.